Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Borak Kencang Podcast. Sekali lagi kita bersama dengan tetamu jemputan kita hari ini, iaitu Meja Bersara Abdullah Mahdi. Terima kasih. Tuan, hari ini kita ada episod yang agak-agak menarik juga, iaitu apa sebenarnya rakyat perlukan hari ini. Sekarang ni kan ramai rakyat kita rasa tertekan. Masyarakat rakyat tertekan, satu sebab kos hidup dah makin naik. Gaji pun macam tak boleh nak kejar. Dia macam tak seiring dengan kenaikan sara hidup. Lepas tu banyak jugalah isu lain yang timbul. So hari ni kita nak sembang jujur, kita nak tahu apa sebenarnya yang rakyat tengah hadapi. Berat soalan tu sebenarnya. Bila kita tanya apa yang menekan, orang akan cakap macam tadi yang Hani cakap tadilah, kos sara hidup. Sebenarnya jauh daripada itu. Apa yang saya perhatikan ialah dalam keadaan bila dengan pengalaman ilmu yang saya ada, melihat persekitaran apa semua, berborak-borak dengan orang, apa yang berlaku sebenarnya adalah jauh daripada itu, iaitu keadilan lah saya rasa. Apa yang saya perhatikan adalah dalam konteks negara kita ni, kita banyak benda yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, apa yang saya tengok, jurang pendapatan rakyat negara kita ni macam agak berjarak. Kadang-kadang kita dengar sampai 200-300 ribu pendapatan CEO ke ataupun menteri-menteri ke kan, macam mana Syed Saddiq bagi tahu tu kan. Syed Saddiq, YB Muar pernah menyuarakan kenapa gaji MP dengan lawan-lawan JLC beratus-ratus ribu dia kata kan, apa lalu salah. Dan yang paling bawah seperti yang kita sedia maklum, gaji minimum 1,700. Betul. Jadi sebenarnya saya melihat benda ni ketidakadilan dalam konteks sosial lah. Kenapa tidak dirapatkan sedikit gaji itu supaya semua dapat menikmati agihan kek keuangan ataupun hasil daripada negara kita. Sekali dari segi yang lain, dari segi peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan kalau kita tengok kan, sekarang ni masih lagi dibelenggu oleh elemen-elemen, kena ada kabel, kena ada kenaliti, kena ada macam tu, jenis macam tu. Sama juga dalam perniagaan dan projek. Agihan pun macam tak adil kerana ada aset-aset orang yang sama dapat. Mungkin kan bila kita cakap kan sensitif pula kan, mungkin kroni, mungkin saudara mara, mungkin jadi benda-benda ni lah yang saya lihat boleh diperbaiki. Kita tidak menyalahi mana-mana pihak. Jadi sebenarnya poin utama adalah keadilan. Ya, keadilan. Keadilan tu yang perlu Ya, keadilan yang saya nampak lah. Faham? Jadi selain daripada keadilan, sebenarnya sekarang ni kita nampak isu perkauman dah jadi salah satu benda yang sensitif juga. Banyak kita dengar yang banyaklah bangsa ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni. So dia macam berlawan-lawan. So dalam institusi ketenteraan sendiri, macam dalam tentera lah, ada perkara perkauman ni ada berlaku juga tak? Benda ni menjadi permainan sebenarnya, menjadi permainan politik untuk orang mendapat pengaruh. Padahal satu Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia tolak mungkin yang belum memahami benda ni. Dah tahu dah apa yang ada dalam perlembagaan kita, apa yang patut dijaga, apa kontrak sosial, semua orang tahu. Kita tak perlu tanya pun, kita tak perlu kata mesti begitu, mesti kan. Orang ketuanan Melayu, tak payahlah. Benda tu dah ada dalam perlembagaan. Jadi saya sangat menyetujui kerajaan kata jangan sentuh 3R, kan? Religion, royal, kemudian race. Kan? Benda-benda tu sensitif. Jadi berbalik pada soalan tadi, dalam tentera memang tak ada. Jadi saya alhamdulillah selama 26 tahun, kawan saya Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya yang ada dalam tentera, semua saya nampak dia menuju satu hala yang sama. Sebab kita dah set visi, misi, objektif, hala tuju tu dah set untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara agaknya. Jadi semua menuju ke situ. Doesn't matter lah kau bangsa apa, kita tak kira agama apa itu. Semua nak pergi ke situ. Jadi mungkin kalau Hani mungkin bertanyakan benda ni bolehkah diimplementkan di luar, yang saya nampak boleh, tapi yang di luar tu kenalah set goal yang sama. Fikirkan pasal bangsa masing-masing lah, bangsa, negara, kan, perpaduan, keamanan dan sebagainya. Pergi ke situ, apa yang nak dihebohkan kita ni lebih baik, pada ni lebih baik, itu tak ada. Tapi tak tahulah, mungkin cakap senang, nak buat mungkin susah. Wallahualam. Tapi saya sendiri rasa benda tu tak ada masalah. Dia ada sebenarnya yang provoke.
yang start. Saya rasa begitu. Saya rasa bukan semua. Ya. Sebab kalau ikut dulu kita tak kisah Tak ada. Melayu, Cina, Tak ada. India, kita berkawan. Saya daripada kecil lah berkawan. Kawan Cina, kawan India je tak ada Ya, masalah. ya. Dia sekarang ni sebab dah ada social media, suara tu senang didengar. Senang didengari. Senang nak akses, senang nak bercakap. Betul. Jadi mempengaruhi orang. Kemudian satu yang saya perasan, ada beberapa elemen ataupun aktiviti elemen yang sebenarnya boleh menyatukan pelbagai bangsa. Contoh sukan. Semasa sukan ni, kalau kita tengok kalau perlawanan bola ataupun badminton, dia tak kira bangsa tau. Betul. Kita akan kalau Chong Wei, kita tak fikir pun dia Cina ke India ke Melayu ke. Betul. Sukan. Jadi kenapa tak kita terjemahkan perpaduan kita tu melalui aktiviti-aktiviti begitu, sukan, perayaan. Sama juga, kita akan pergi tak kira rumah siapa pun. Jadi patutnya benda-benda yang macam tu yang kita jadikan skor kita. Wallahu alam, itu pandangan. Saya sangat-sangat setuju. Saya sangat setuju. Jadi selain daripada sehari hidup, pasal isu kauman, ini benda-benda yang selalulah berlaku dalam masyarakat yang jadi isu. Ada juga rakyat yang mengeluh bila kita cakap pasal perkhidmatan kerajaan, ramai terus fikir banyak prosedur. Penat. Nak tunggu lambat. Dan kenapa, kalau pendapat tuan sendirilah, kenapa perkara asas macam ni dia masih belum berubah? Minta maaf lah bila kita cakap ni mungkin sensitif kerana saya pun takut juga nak jawab soalan ni. Tapi memang saya dapat perbandingan lah. Contohnya lah saya baru ni ada juga pergi ke IJN. IJN saya dipahamkan dulu fully government tapi sekarang dah swasta kan. Saya dah pernah pergi yang sebelum ni. Kemudian ni yang masa swasta. Memang beza. Memang berbeza. Beza dari segi apa tahu? Dari segi perkhidmatan staf dia yang mantap sekarang ni. Prasarana, infrastruktur dia kan. Maju, mesin-mesin dia yang baru semua. Bila dari swasta. Jadi bila saya fikir balik, saya mungkin dalam kerajaan bila kerajaan saya pun pernah berkhidmat dalam kerajaan. Kita ni macam suka take for granted lah. Kita susah diberhentikan. Kerajaan kesian kat kita. Alamak. Jadi kan. Jadi bila tu kita mula buat perangai. Malas kan. Saya letak pada diri saya lah. Malas kadang rasa nak pergi kita ni ikut mood kadang sebab kita tahu kita dengan kerajaan. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi sebenarnya apa yang saya nampak itu menyebabkan jadi perbezaan dalam swasta. Jangan dia oleh kerana dia commercial oriented dia mesti fikir pasal ROI boleh dapat balik berapa lama kan. Kau silap kau berhenti lah. Sekali amaran, 2 amaran, 3 jalan. Betul. Tapi kerajaan tak banyak dia punya kompromi kan. Allah kesian lah anak ramai lah apa kan. Itu yang gambaran saya. Kemudian dari segi tangga gaji lah mungkin. Bila sebut kerajaan tu, kerajaan akan mengikut kemampuan kerajaan. Kita tak boleh salahkan kerajaan. Kemampuan dia mungkin tangga gaji sekian, tak boleh nak lawan swasta tadi kan. Swasta tadi based on keuntungan. Banyak untung, banyak reward, banyak faedah-faedah, bonus, perk, bagi-bagi perk kan. Tapi kerajaan susahlah sikit, kita faham lah benda tu. No wonder banyak yang lepas kerajaan kalau dia nak duit banyak dia pergi ke swasta contohlah. Macam tu kan, dia pergi beralih. Wallahualam. Jadi solusi dia adakah yang sektor awam tu kena diswastakan? Kadang-kadang saya rasa macam tu. Kadang-kadang tak apalah kita swastakan semua sekali. Tak boleh lah macam tu kan. Takkan nak tentera nak swasta. Jadi bagi masalah. Sebenarnya ada benda yang boleh swasta, ada benda tak boleh juga. Selain daripada tu ini kita nak ambil balik topik kos hari hidup tadi. Kalau pendapat tuan kenapa macam sekarang ni ikut ekonomi sekarang kita dah kerja keras ada sampai buat 2-3 kerja sekali ke apa ke kan, tapi rakyat masih struggle dengan kos hidup. So tuan rasa kenapa situasi ni masih berlaku? Okey, Ani saya ingat lagi tahun 70-an masa saya di sekolah rendah, belanja saya 50 sen aja. 50 sen boleh beli keripap, nasi lemak, beli air, bawa balik lagi baki 10 sen macam tu. Tapi apa yang berlaku, anak saya sekarang sekolah rendah RM5. Kalau dia ada tuition pula kena tambah lagi, kadang-kadang lajak sampai RM10, RM15 satu hari. Jadi kita katalah RM5 kan. Dan kita cek pula gaji pada ketika itu, saya ingat lagi lah Pak Su saya dulu masuk askar lieutenant muda, gaji dia RM700 pada ketika itu.
cikgu lebih kurang 4,5, kemudian kerani 300. Jadi kita tengok pada penghormatan masyarakat pada kerjaya itu pada ketika itu sangat tinggi. Bila dia dengar kan dalam kampung, ya anak aku kahwin dengan pegawai askar. Kan, bangga je. Nasib baik masa tu saya sekolah rendah lagi. Kalau saya ni dah lama dah kan. Jadi macam tu juga cikgu, kerani, bila kerani pun kerani kau. Dia kata, oh tak payahlah anak kau bekerja dah kerani suami dia. Nampak? Sekarang tolonglah sekarang kan, itu sebab saya tengok kalau dulu 50 sen kali 10 RM5 macam belanja anak saya. Saya menjangkakan yang maknanya dia panggil ideal, gaji ideal untuk lieutenant muda tu tadi, kalau dulu 700 kan, kalilah 10 patutnya 7,000 lah. Mana ada. Jadi kalau saya bukan memperjuangkan askar saja. Saya nak cuba nak menggambarkan askar ni benchmark. Benchmark maknanya jadi ikutan kepada yang lain. Kenapa? Kan, ini bukanlah kita double standard. Tapi askar ni adalah perkhidmatan di bawah yang di-Pertuan Agong. Kemudian askar ni kita kena ingat dia tak ada part-time pay, part-time job atau part-time pay, tak ada tambahan. Tak boleh ya? Tak boleh. Bukan tak boleh, kalau buat nanti tertangkap, nanti akan diambil tindakan. Kemudian bila kerja sampai malam-malam, katakan dia buat Grab ke apa ke, tertidur masa pagat, kena hukuman dan sebagainya. Lebih baik jangan buat. Itu kita lieutenant muda. Maksud saya tu tadi, cikgu pun kenalah 4,500 kali 10. Yang kerani tadi kenalah 3,000 kali 10, 300 kali itu. Baru mereka mendapat reputasi penghormatan seperti dulu. Sekarang orang tak pandang askar dah. Orang kata apa dia sana, pegawai tuan, tapi tuan tak ada duit. Minta mak cakap lah kita ni kan. Saya berhadapan dengan dia sebab saya tahu saya daripada lieutenant muda, lieutenant captain, lepas meja baru saya rasa lega sikit je. Gaji 8,000. Mungkin Hani kata bersyukurlah apa yang ada. Bukan begitu. Di dalam askar dia ada command and control. Command and control tu datangnya daripada kestabilan pegawai tu. Kestabilan dia tak lari daripada keuangan juga. Betul. Bila tak ada duit lain, man, kita nak jalan pun tak seronok. Lepas tu bila anak buah mana tuan kita pun ni kan minta belanja kan macam mana ni. Macam tu kan. Takut pula jadinya. Jadi takut pula kita pun engkau aku kan bila makan kat kedai bayar sendiri macam tu. Kalau tak silap saya ada profesor mengatakan sepatutnya gaji minimum 7,000 sekarang. Tapi yalah kalau kita buat macam tu kan kerajaan pula terbeban. Betul. Udahlah soalannya ni saya macam saya macam takut pula nak jawab. Yelah dia ada sikit sensitif kat situ kan. Takut sentuh benda yang patutnya. Tapi saya faham apa yang tuan cakap. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung podcast. Terima kasih sekali lagi tuan. Semoga kita jumpa lagi untuk episod akan datang dalam Borak Kencang Podcast. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye. Waalaikumsalam. Yep.